Hai semua. Okay guys, hari tu aku dah cakap aku nak try ketiga-tiga tikus tu. Okay, jadi setelah aku try beberapa bulan, okay, ini yang pertama dan ini yang kedua. Tips yang aku nak bagi, korang jangan letak dekat tempat dia makan. Korang kena letak dekat tempat laluan dia masuk ataupun laluan dia keluar. Korang tak jumpa laluan masuk dia, korang kena cari dekat mana laluan dia lari, korang letak dekat situ. InsyaAllah esok pagi korang tengok hasil dia. Dan untuk tips yang kedua, korang kena letak tulang ikan. Saya dah macam-macam dah letak, ayam lah, daging. Yang paling berkesan tulang ikan. Jangan lupa try kat rumah. Semoga bermanfaat. Okay.